Okey, ni siap lagi sebiji. Blok RGV. Protein. Boleh lah. Tu piston. RG selalu kena ni, tepi ni. Tepi ni, dia tu buat bintik-bintik macam ni. Motor pakai tuti lah, seeloknya ada benda macam ni. Yang tepi ni untuk ni, lubang angin dia ni kan. Nampak dalam tu, dia punya armor dia tepat ke. So kita tak payah nak potin sini. Selalu macam motor jet, piston ni akan naik ke atas sikit tau. So 7 port ni dia macam tertutup sikit piston macam ni. So potong piston ni. Potin sikit lah piston buat jalan macam tu. So dia ngam macam tu. Yang ni lebih elok macam ni lah buat. Sebab kita tak kacau 7 port. 7 port dalam tu tak kacau. Buat dekat piston macam ni. Yang ni untuk tuti yang melekat dekat sini. Selalu kalau motor tuti di tepi ni lah, selalu jam kan. Atas ke bawah ke sama sini. Tepi ni. Tengah ni jarang sikit. Dia potin tu, luar ni besar kan. Dalam dia macam sempit. Dia kira macam, dia jangan rata macam tu. Dia mesti, dalam dia ada macam tu sikit. Luar dia kembang, dalam dia macam sempit sikit. Dia kira macam kon macam tu lah. Dia punya potin ni. Jalur dia ni kan. Sebab apa? Bukan ni. Udara yang masuk tu dia akan jadi mampat tau. Dia yang masuk tu bahan bakar dengan udara. So bila dia sempit ni tu, ni udara, ni bahan bakar, dia akan jadi sebati tau. Dia akan bercampur. Dia tu pressure dia kuat. Kalau dia buat straight ni tu, dia punya tembak tu apa? Udara tu masuk lambat tau. Bila dia macam sempit sikit, dia macam kuat sikit. Dia ada macam pressure. Macam air paip lah. Air paip tu, yang kita nak basuh motor tu. Kalau kita buka je, kita tak picit depan dia kan, dia keluar tak kuat. Bila kita picit sikit depan, dia mancut kuat kan. Dia lebih kurang macam tu. Tu lah, protein pun kena macam tu. Sini besar, dalam tu dia macam sempit sikit. So dia tak boleh rata. Kalau sama je besar, daripada sini besar, tambah dalam pun sama besar, tekanan dia jadi kurang tau. Motor boleh lemau. Pick up sedap. Sampai top speed dia jadi berk. Motor tak mau pergi. Ni dah siap protein. Boleh lah buat sedap-sedap basuh. Dia tak banyak kan. Protein ni. Dia protein ni bukan apa. Dia bagi udara termampat tu. Jangan salah protein.